Tiap-tiap orang, tiap-tiap makhluk dia hari last dia. Hari kemudian bagi kita dia panggil matilah. Walaupun dunia tak kiamat lagi. Hari kemudian bagi rumah utuh. Nah, hari kemudian bagi jam rosak. Dia gitu. Hari kemudian bagi alat-alat elektronik rumah kita dia panggil punah jahanam. Panas kipas angin mu hak warna biru tu. Ada dah punah jahanam. Dia tak panggil meninggal dunia dah kipas aku. Punah jahanam. Mana hari kemudian dia? Maka hari kemudian bagi dunia alam ini ada kau. Dia panggil yaumul qiyamah. Pasal apa nama ni banyak? Kerana banyak arti. Semua arti menjuruh kepada maksud yang satu. Pasal apa panggil hari kemudian? Pasal yaumul akhirah. Arab panggil akhirat, Melayu panggil kemudian. Nah, dia panggil hari terakhir. Kadang-kadang dipanggil dengan yaumul qiyamah. Apa panggil hari kiamat? Kiamat daripada perkataan qiyamah. Nampak? Kiamat. Nampak? Hari Allah Ta'ala membangunkan segala manusia berdiri tercengang-cengang di padang mahsyar. Nampak? Hari bangun. Hari berdiri belaka. Qama yakumu. Qiyamun. Qiyamatun. Faham? Berdiri. Diri belaka lagi. Nak bangkit daripada kubur masing-masing. Tak ada masa nak relax lah. Masa ni kita lengah. Diri boleh duduk tau. Lengah berdiri dia berkata Wak Isang duduk dulu. Duduk dulu setengah. Buang lengah. Hari kiamat dah boleh. Sampai Allah benarkan duduk baru boleh duduk. Ada yang berdiri saja 40,000 tahun. Oh, berdiri 40,000 tahun. Kita roh 4 jam malah diri. Temu diri sini 4 jam. Layak kamu bodoh 4 jam nak berdiri. Tak bodoh 4 jam tak cakap dah. Walaupun orang makan free apa duduk dalam ekor apa semua ada awet 3 ekor sebelah 4 jam berdiri. Lengah. Sejam nak duduk dah. Tengok orang kerja belajar cakap tak ada gini jaga. Jaga dia ada tempat duduk. Kan ni dia ada kursi. Jaga cacang itu. Di lengah dia cari nyanda di motor tu, nyanda di lori ni, tapu habis keluar dia. Pasal apa? Dah diri lama. Hari kiamat diri lama. Faham? Itu dipanggil hari berdiri, hari bangun, yaumul qiyamah. Juga dipanggil sebagai yaumul jazak. Jazak ni bahasa Arab, Melayu hari balasan. Hari balas. Nampak? Segala perbuatan manusia akan dibalas pada hari ini. Batu kita tak susah. Nyanyinya tengok. Keadaan orang yang maknanya memperjuangkan Islam, orang tolong agama Allah kena wanyanya. Orang yang lawan Islam, kaki zalim, bapak menipu, bapak karaoke, kaki lempong, bahang pitin, nyanda. Susah-susah. Ada hari kiamat kan? Yaumul jazak dia panggil. Hari Tuhan balas. Jumpa gua lagi. Yang Tuhan paling nombor 1 sekali nak raja-raja dan menteri-menteri. Sebab itulah yang pertama sekali setelah dihancurkan alam dan bumi, Allah tak tanya aina JKK, tak tanya. Tapi Tuhan tanya ainal muluk, di mana raja dan menteri-menteri, pahwane, governor mana. Nampak hebat-hebat. Muluk ni orang yang ada kuasa dalam negara. Pahana MP, pahana Esko, tak ada seka hari ni pahana mampu keras habis semua dah. Tu ainal muluk. Betul tak? Hadis Nabi. Kita hak cak ayam ni kena. Dia nak hak kepala pengat. Hak Allah beri kepada dia kuasa boleh menjalankan keadilan, tiba-tiba dijalankan kezaliman. Habis tanah orang, bang ke dia belaka. Rumah orang nak siap, tang dengan buazah. Jumpa lagi. Kita tak susah. Yaumul jazak ni beriman yang akhirat. Cuma hati kita tak sabar. Kalau boleh nak tengok lepas mati aku diri langit di trailer. Faham tak? Tu kita nafsu. Faham? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Semua manusia bijak merancang belaka. Taktik pakat ngak tu, lobby ngak ni, kabel ngak ni, pakat ngak tu, bang tanah ni. Pakat ngak tu pula, bang tanah ni pula. Nampak? Allah lebih bijak lagi. Dengan pelannya yang tersendiri. Tak apa? Jumpa kuah lagi. Yaumul jazak. Orang duk kena kita duk fitnah kita relax tak ada. Dia jumpa dengan yaumul jazak ni, hari balas. Balas lagu mana? Wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarra yarah.
Allah tak kata yarahu. Nampak? Tetapi yarah dengan dihazafkan. Terus kepada dhamir yang balik kepada amal masing-masing. Kalau orang ngaji ilmu nahwu. Nampak? Wa may famay ya'mal misqala dzarratin. Nampak? Khaira yarah. Nampak? Yarah ni yarahu. Dia pasti akan melihat amalnya. Barang siapa yang mengerjakan amal yang baik, misqala zarrah, sekalipun sebesar semut. So semut ya amalan dia. Nah, dia mari hari ni kuliah Bukit Kuartan ni, idakwi macam orang 10 ya adalah tabung. Dia pun sama ni. Maknanya amalan ni 5% tu dia macam semut di sisi Allah Taala. Yarah, dia akan lihat. Ada tercatat di hari akhirat kayak gitu. Tu rasa susah. Faham? Atau jemputan itu tertentu bagi orang-orang kaya saja. Tak lagi. Nabi sebut dalam satu hadis syarrut ta'am, ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Sejahat-jahat kenduri atau jamuan atau majlis yang ditentukan panggil orang kaya-kaya saja, tidak dipanggil orang miskin. Nampak? Syarrut ta'am, makanan yang paling kotor. Nabi. Banyak orang kaya saja mesti nak pergi. Jangan dia. Kalau pergi kena laknat. Jadi sesuai dengan kita. Rumah tu sesuai lah. Orang tu orang kaya saja. Dah. Kalau orang pergi, kalau satu orang apa? Mesyuarat satu orang kaya saja. Itu lain lah memang. Orang mesti tak tahu. Itu satu orang. Atau ada pada tempat walimah itu perkara maksiat. Seperti arak. Kalau ada agak, tak payah pergi lah. Dan kita tak minum pun majlis itu majlis yang mal'unah, majlis yang kena laknat oleh Allah, majlis yang dia angkat keberkatan, majlis yang para malaikat pakat sumpah belaka, celaka, kita pergi masuk. Tidak minum, dia kita celaka. Bukan darurat, masa pergi masuk, darurat lain. Darurat ni kita naik kapal terbang. Tak, dalam kapal terbang tu yang tadi jaga. Tu lain, tu baru darurat. Bahkan kita nak kecung kapal terbang. Kita nak pergi sendiri kapal terbang itu tak ada. Dah beli mahal. Kata terbang 200 riyal tu dah naik tu. Jadi darurat. Tu kenderaan yang tak dapat tidur, kita terpaksa naik untuk perhubungan yang jauh. Itu baru darurat. Atau dijana daripada emas perak, ataupun dihijaukan dengan pakai makhluk pinggang emas perak, atau sudu perak, atau sudu emas. Tak boleh. Padahal kelas dah hebat dah VIP kan. Sudu buat daripada emas atau daripada perak, tak boleh hadir. Tahu kita makan pinggang tu. Makan pinggang tu. Tapi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyati fiddah wa dhahabi innama yujadilu fi butunihi nar. Barang siapa sesungguhnya orang yang makan ya'kulu wa yashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, sesungguhnya orang yang makan dalam bekas yang diperbuat atau minum dalam pinggan mangkuk gelas yang diperbuat daripada emas ataupun perak, innama yujadiru fi batnihi nar jahannam, hanya saja dia membakar di dalam perutnya nar jahannam, api neraka jahannam. Makan daripada pinggan mangkuk, tak kira lah buat dengan emas dan perak. Orang lain boleh. Kita buat emas, kita buat pinggan daripada batu delima boleh. Kita jumpa batu delima besar tong degang tu delima. Kita hak buat pinggan, tak haram. Subhanallah. Ataupun gelas kita daripada beriang, tak haram. Tapi yang haram
mah dengan perok sekalipun orang perempuan. Haram juga walaupun orang perempuan boleh pakai barang mah, tapi kalau makhluk pinggang jenis orang makan mah perok kena lanang. Gopal halal bukan halal semua sekali. Halal tu perhiasan tubuh sahaja. Gopal boleh pakai gelang mah, cincin mah, gata mah, ketuk mah, loket mah. Nah, benda hati-hati mah, subang mah, kapal terbang mah, boleh kata je. Nah, sujud pakaian. Tapi kalau sujud mah, kalau perempuan tu kena laknat. Tak boleh. Siapa yang apa benda memiliki haram tak? Kita tak guna, kita simpan. Pasal hadiah daripada kawan kita. Hadiah daripada orang sosok, orang kayu, umpama diri kita satu makhluk daripada perak. Makhluk tu wajib kena rebus serta merta. Dimaafkan jika tidak jumpa tukang rebus ataupun belum balik. Dimaaf ulama kata. Kita tengok orang punya hadiah, kita pun buka-buka tengok piring daripada perak. Atau cawak daripada perak, atau kudu daripada perak. Kita tak guna, wajib kena rebus. Walaupun kita tak guna, berdosa. Kita tak boleh nak rebus, melainkan kita bagi kat tukang. Tukang tak ada, tukang di Polumpur 3 hari lagi baru balik, khusus hadari. Maka dimaaf 3 hari itu kita tak dosa. Tapi kalau ada situasi wajib kena suruh segera. Sebab sahabat-sahabat mereka meleburkan semua harta-harta anak yatim yang haram. Cek harta anak yatim nak bagi sedekah, tiba-tiba jumpa makhluk daripada mak, dikatok dan dileburkan. Padahal katok harta anak yatim ni haram sangat, tapi dah balas memang haram, kena lebur tadi. Nampak? Kita tak makan, kita tak simpan dah zaman dulu tahu boleh sedekah. Haram. Kena lebur tadi, bukan semua teruk lakukan. Kalau di sudut mah kena lebur, jangan menjadi bentuk bentuk-bentuk karu-karu yang boleh digunakan untuk bekas makanan. Buat gerai boleh, buat gelang bini kita boleh. Buat subang tok kita. Tak ada apa-apa. Koknya kita buat kata kaki boleh. Tak ada masalah. Kena buat benda yang halal. Benda haram kena buat. Sama macam orang lelaki pakai kata, kena lebur. Bukan suruh buang kata tu. Dah wajib, dah nak buang, tak ada masalah. Dia pakai kata pengok tegak, dia pakai kata pengok lengan, hukumnya haram, perhiasan perempuan. Wajib, bukan wajib buang lalukan, wajib kena lebur ataupun jual kepada orang perempuan yang halalkan. Jadi ketahui oleh Muhammad Talib bahawasanya makna najis pada syarak iaitu cemar yang menegahkan sah semayang pada pihak tiada dimaafkan akan dia. Najis ni benda apa? Najis ni maksudnya benda kotor yang kalau dia ada pada kita, maka dia boleh mencegah daripada sahnya ibadat. Ada ibadat yang tak syarat kena suci daripada najis. Ada ibadat yang syarat suci daripada najis. Umpama ibadat yang mesti suci benda najis, iaitulah tawaf dan sembahyang 5 waktu. Paling banyak kita buat sembahyang 5 waktu ni. Jadi syarat kena suci daripada najis. Jadi kalau ada dia, maka tidak sah sembahyang walaupun cukup segala rukun, dengan rakaat, dengan sujud, dengan Fatihah, dengan salam, comel benar dah. Tetapi ada najis pada badan atau pakaian, maka tidak sah. Itu panggil najis. Tapi kalau benda tu kotor juga, dia ada pada tubuh, ada pakaian, kita sembahyang sah. Itu orang ni bukan najis, dipanggil kotoran. Nampak tak? Jadi tiap-tiap kotoran tidak mesti najis, tetapi tiap-tiap najis sudah tentu kotoran. Dia kaedah dia gitu. Tak mesti najis, tak mesti benda kotor tu najis, tapi kalau benda najis, sememanglah biasanya benda kotor. Dia gitu. Dah ada benda apa yang kotor tak najis? Air liur kotor. Tetapi tak najis. Tak najis. Jenis air liur neleh kan? Dia semayang air liur neleh. Banyak habislah jubah. Berderu. Tok Imam. Faham? Dia neleh dia. Kata bak pun nyakit neleh liur. Nak bini. Faham?
Jadi sebelah baju pun sah semayang. Apa sah dah dia? Kotor kan? Tahu dah dia bukan najis. Maka tidak ada manik yang menghalang daripada sah. Tak. Cuma sunat bila kita keadaan sebelum semayang ada kotoran, kita bersih dulu walaupun kotoran itu tidak mencegah daripada sah semayang. Nah, biar bersih. Air ni bila dikatakan kotor apabila dia keluar daripada mulut. Dia gitu pula hukum dia. Selama duduk dalam mulut bersih. Bila keluar kotor. Nah, jatuh tasmiyah dia kotor. Nah, tak percaya hilang. Kau dalam ni kotor. Kau dalam mulut tak apa. Dalam mulut lagi tak tubik, luar tak dikatakan mustaqzarah, benda yang kotor. Yang kata mustaqzarah benda kotor ni bila dia telah keluar daripada mulut. Selama dalam mulut tak kotor. Sebab tu kalau kita ripung air kita daripada garik ni sampai ke subuh. Nah, noh hai dua-dua termolok ni gitu. Orang bang subuh dia bertelang. Gok tak ada masalah. Pasal dia tak kotor. Tubik luar kotor. Nah, walaupun kita buat tempat bersih tetap menjadi kotor. Tahu kata kita kehek atas ni. Nah, kata kita bola pinggang kotor. Dia rasa nak ludah tu ludahlah pinggang. Rasa ludahlah pinggang. Ludahlah kolej. Tetap kotor walaupun bekas kolej itu daripada mah, dia tetap menjadi kotor. Apa kotor? Sebab dia telah berpisah daripada mulut. Tu nak kenal air liu, sejarah air liu. Duduk dalam mulut tak ada hal. Lagi duduk dalam mulut 4 tahun tak apa kemang. Tapi waktu bit luar walaupun bubuh dalam kolej comel, kita bubuh krek. Lepas tu buah air batu nak buat tarik pula, minum semula tak boleh. Dah. Kemang mulut dengar. Lagi nak makan tak lalu. Tu. Bermula najis itu terbahagi kepada 3 bahagi. Pertama najis mughallazah namanya, iaitu anjing dan babi, dan barang yang jadi ia pada masalah suatu daripada keduanya anjing dan babi. Sebab tu ni fardu ain ni banyakkan kita pandai dah. Biarlah buat ulangan ingatan. Dia kata aku pandai dah bab ni. Biarlah pandai dah pun buat ulangan. Orang ada pandai lagi boleh belajar. Orang ingat tak ingat boleh ingat. Najis terbagi 3. Yang pertama mughallazah. Apa dia panggil mughallazah? Mughallazah ni bahasa Arab. Melayu panggil berat. Najis berat nanang. Tapi najis ni tak berat nanang, najis ni dia berat 7 pasal basuh 7 kali. Iaitu mughallazah bahasa Arab daripada tasrif ghallaza yughallidu taghlidzan. Bahwa mughallizan wa zaka mughallazan mughallazah. Mughallazatan muannas mughallazah. Maknanya benda yang diberat. Apa berat? Babi tu berat. Kalau timbang, dah perbuatan syarak suruh kita basuh tu berat pada hak lain. Siapa kena bersih dulu najis dia, baru lepas tu baru kena basuh 6 kali dengan air mutlak, kena sekali dengan air tanah. Mana beratlah sikit pada hak lain. Apa panggil mughallazah. Bukan berat siapa kita tak mampu nak buat. Berat nisbah pada hak ringan. Kalau najis lain basuh dengan air tangga padang dah. Tapi dia berat kena cari air tanah, kena capur biar jadi keruh. Basuh pula bilah dengan 6 kali air pula, dipanggil diberatkan perbuatan sucinya itu. Dia faham mughallazah makna yang diberatkan. Apa dia mughallazah ni? 2 saja spesies, anjing dan babi. Segala jenis anjing, tapi anjing darat. Babi pun babi darat. Tak termasuk hak laut. Anjing laut. Anjing laut kan? Anjing laut bukan najis. Dah apa panggil anjing laut? Dah tak kerti nak ubur nama muka macam anjing, buat anjing laut. Faham tak? Ni senang dah, orang Melayu senang. Dia tengok satu binatang, dia tengok apa ni? Nak ubur nama, dah tak dia tengok. Oh, muka macam anjing, anjing laut. Ni senang. Dia tengok macam tak dia tengok. Oh, macam singa laut. Ada tak singa laut? Ada? Singa laut ada? Kalau duduk main tu dalam tempat tunjukkan tu kan, singa laut. Tengok gelolek-gelolek di air tu besar lah. Tapi ada tari macam gajah minyak. 2 kategori orang yang tak ada wuduk dia semayang juga. Yang pertama di luar semayang. Bila dia tak ada wuduk, orang qamat, orang bang dia pergi semayang juga, sengaja berdosa besar. Yang kedua yang paling ramai orang buat, iaitu orang yang semayang dah tapi ketuk batal
bila keadaan dia tahu dia batal dah, dia tak berhenti semayang. Dia buat lolok semayang sikit lagi. Hak ni yang paling ramai. Hak ni berdosa juga. Ni jaga. Jarang tak kita dah wuduk dah batal dah, semayang juga sekali. Jarang aku buat gini, tapi tak pernah buat sekali. Dah satu bank lah. Tuhan tak terima dah ada. Kita semayang nak suruh Tuhan terima. Bukan nak buat rukun 13. Kalau nak buat rukun 13, Tuhan tak terima apa? Pakai buat rukun 13 masa bom bolu. Nak Tuhan terima, dan Tuhan terima kita tinggal 2 rukun. Solah je. Tak ada masalah dah. Dan Tuhan terima. Dak semayang terus dan Tuhan terima tak apa. Dia gitu. Jadi biasa yang paling ramai orang mengerjakan dosa dalam masalah semayang tak ada wudu, dia semayang dah batal dia tak lari. Banyak kali dah kita sebut. Benda ni kita tak tahu, tapi masing-masing tahu dah. Kita pun tak boleh nak maknanya nak basi ramai mana kapur ni hak bilih batal tak tubik, tak tahu. Sebab dalam ramai-ramai tu semayang mungkin dia batal dah. Jadi ingatlah kalau batal wudu keluar selalu. Kalau kita berdiri duduk, kalau duduk berdiri, kalau tak boleh keluar duduk situ, lari pergi ambil wudu, tak boleh nak keluar terkepung oleh sah ramai sangat, jasa duduk situ, menunjukkan kita tak semayang. Setengah ulama kata sambung satu kalimah haram. Maliki yau, dia pun ketuk. Dah dia kata midin, tak boleh. Dia kira sambung semayang. Tak boleh dah. Ingat dah. Dalam tayat awal kita pun batal lah semayang, tak ada wudu. Bangun lah, keluar daripada surat, keluar daripada masjid. Jangan tunggu situ buat lolok. Pagi tadi ada Tok Imam ni mari jumpa kita. Tok Imam dia kata, ustaz nak tanya masalah. Kita jadi imam, rakaat ketiga tu semayang isya batal dah wudu. Tapi saya tak lari tu. Lari jadi susah orang pula. Jadi mana wajib lari tak? Kita kata wajib kena lari ya. Jadi Tok Imam ni amal lama dah. Dia tak lari. Dia jenis hak biasa ketuk. Kerek tubik angin. Berahi makan angin tak? Jadi bila dia masalah hak dia tanya tadi, rakaat kedua dia batal dah wudu. Tapi takkan nak keluar. Kena jaga kat company. Takut malu company. Jadi tak nampak komang semayang, wak lolok semayang. Wak lolok tayat awal, wak lolok tayat rakaat ketiga, nampak lagi. Makmum tak apa lari bodoh gitu. Imam orang tengok belaka. Jadi kadang-kadang kalau kita duk nak jaga ngak maruah kita, wak lolok semayang macam imam ni tanya. Tapi dia kata dia bagus dia tanya. Dia sendiri kata, orang gitu haram dah tak boleh tak buat saja sikit. Kata tak boleh, haram, dosa. Dia kata keluar gitu, keluar gitu orang lain ganti. Kan ada kan bila imam keluar kerana batal. Masalahnya kan makmum di depan kan. Kalau imam salam dah baru batal, tak payah tubik imam, wirid tak payah wudu. Masalahnya hak gati-gati ni mesti dah habis lagi salam. Jadi dia tunggu. Jadi ingatlah, kita imam ke, kita semayang seorang ke, kalau batal berhenti lalu. Tengah semayang pun ketuk, pelerah tangan dia ambil wudu. Tambah ambil wudu nak semayang karang tak ada masalah, tapi jangan sambung semayang. Dia bila kita ketuk, sunat kita buat ambil wudu semayang semula. Tak wajib kita pergi bahang otak-otak dulu, tak apa geliga. Mari semula bahang semula, tak ada masalah. Asal dalam waktu. Tapi kalau Tok Imam kita kena jaga. Biasanya Tok Imam dia malu nak keluar. Takut orang kata komang. Dari tambah dia orang kata komang, Nabi pesan dah kalau keluar daripada sah kerana ketuk, kerana batal, pekuk hidung, wak lolok hidung berdarah, wak lolok ada luka ada apa. Nabi politik lama dah. Dia reti. Wak lolok pegang hidung ke, wak lolok luka ke apa ke. Umpamanya wak lolok saja, bukan nak tipu makmum, pasal makmum jahat. Kalau dak lolok memang paruk ni. Memang kalau tengah mayang bu tubik kutu, orang sebelah memang kata ketuk tu tembak. Faham tak? Dia memang kata gitu. Jadi Nabi potong sudah 1400 tahun dulu, pegang hidung lenggok, macam hidung berdarah. Faham? Jadi kata hidung berdarah. Tapi lain ni kau tahu dah hidung berdarah dia wak lolok tahu dah ketuk. Faham tak? Orang cerdik belaka ni. Dia kata dia yang pertama membatalkan wudu
Iaitulah keluar suatu daripada dua jalan, iaitu kubul atau dubur. Keluar suatu daripada dua jalan. Kalau keluar lain daripada dua jalan ini, tidak batal wudu. Dua jalan ni kubul dan dubur. Kubul kemaluan depan, orang puan panggil farjun, orang lelaki dia panggil zakarun. Zakar, muzakkarun. Muzakkar orang yang disebut akan ada zakar. Nampak? Apa yang muzakkar? Mana kalau ngaji nahwu, muzakkar makna isim tu orang lelaki-lelaki nah. Kemaluan depan, faham tak? Kemaluan belakang, dubur. Dua ni saja kalau keluar benda batal wudu. Keluar kot lain tak batal wudu. Keluar air kecing kot telinga tak batal wudu. Kalau keluar lah dari zahar dah kira tak. Berok kot hidung tak batal. Tak batal. Nak batal wudu keluar daripada dua ni. Kubur, dubur. Kemaluan depan farak zakar, kemaluan belakang dubur. Keluar benda lain kot telinga, kot hidung, kot mata tak batal wudu. Batal keluar kot dua kemaluan saja. Sama ada perkara yang beradab, benda beradab. Adab ni bahasa Arab. Adab katalah, cakap je kan, adab katalah, benda adab. Adab tu adab biasa. Tak boleh biasa. Adab dah, biasa dah. Faham tu mana adab? Bukan adab istiadat, tu lain. Tu jabat agama. Faham? Adab istiadat tu. Bukan adab pepatih. Kalau tu sesat tu. Orang boleh banyak. Tu macam Cina tu. Adatun, adat. Hukum adi, adat. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak tak? Hukum adat, hukum adi tu. Adat tu hukum kebiasaan. Kita ambil hukum, kita ambil benda ni, kita lepas. Cakap kita lepas. Jatuh. Akak ulut lepas, jatuh. Akak kali lagi lepas, jatuh. Adat kata kalau lepas, jatuh. Tu ambil satu hukum. Faham tak? Tapi kadang-kadang kita lepas tak jatuh. Ada tak? Tapi muat lama-lama. Boleh 20 tahun muat, ada sekali tak jatuh. Tidak mustahil. Faham? Nanti nak kenal adab, mana adab. Biar nak terang. Tak? Orang kata tak ada adab budak ni. Tak kena. Bukan tak ada adab. Tak ada adab. Waktu belakang. Bukan tak ada adab. Budak tu dia main lalu ke depan waktu lopak-lopak gitu. Dah hormat dah kau kan? Orang tak ada adab. Tak ada adab. A-D-A-B. Niti belakang. A-D-A-T. Adat. Kebiasaan. Nu tak ada adab. Adabun. Adabun ni maknanya peraturan. Bersama manusia ni. Baik. Atau yang jarang. Maknanya sama ada yang keluar daripada kemaluan itu beradab atau jarang. Jarang ni jarang yang tak biasa dah. Biasa sama-sama, jarang lawang bagi sama-sama. Maka yang beradab, yang biasa itu seperti kemih dan tahi dan mazi dan wadi. Biasa benda keluar. Kemih. Benda kemih saya. Kemih tahu. Benda kemih. Air kecingnya. Air kecing Kemih makna kencing. Ni kitab Jawi lama kan. Kemih kecing. Jangan awak kata wasemeh. Kalau jumpa kitab lama kemih air kecing Jangan baca kemah. Marah di JKK. Faham tak? Kemih baca. Air kecing. Air kecing keluar kok kemaluan. Biasa ke jarang? Biasa panggil kebiasaan tu. Benda biasa. Batal juga wudu. Lagi benda lagi yang biasa. Mazi, wadi. Mazi sebelum mani, masa seronok naik syok dia panggil. Keluar mazi. Dia tu sintetik. Faham tak? Bahan pelincir. Tu mazi. Mani lain. Mazi tu jenis tu mazi. Batal wudu. Wadi ni orang kerja berat.
Orang mikus ming, dia keluar wadi panggil. Nah. Tu benda yang biasa, batal wudu. Atau yang jarang, seperti darah dan nanah. Darah jarang keluar tak? Tapi kalau keluar, batal wudu. Dan kayu, keluar kayu. Jarang keluar kayu. Nah, umpama dia pergi makan dah tu, makan kayu. Nah, dah buat barbecue dalam gelap. Nah, bukan alap ada. Nah, ayang lah. Ni puan ayah tu puan arang. Nah, ada arang tupah dengan kepah sedap juga makan arang. Telah tegak arang, itu kerah ke ayang ni. Mu baharang. Nah, ni bahayang. Jadi berok-berok sakit perut tubik arang. Tubik arang batal wuduk juga. Walaupun bukan haji. Faham? Tak apa tu. Kerana Nabi sebut dalam hadis sahih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau kama qala. Tidak ada semayang bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tak ada semayang. Mana tak jadi semayang. Melainkan kita makmum masbuk, kita mari lewat dah, kita akad takbir dan baca Maliki Yaumiddin untuk imam rakaat. Kita rakaat tu lain, untuk imam tanggung. Sengaja meninggalkan Al-Fatihah, tak sah sembahyang. Dia dah surah yang paling penting dalam kehidupan manusia. Fatihah. Apa panggil Fatihah? Fatih maknanya yang membuka. Buka apa? Fatihatul kitab. Kita buka kitab Quran, Fatihah dulu. Dia pembuka kita. Kerana dia memuji-muji Allah dengan kebesaran, menyebut tentang kesempurnaan zat dan asma Allah dan sifat-sifatnya. Baru masuklah surah Al-Baqarah, cerita perang, cerita haji, cerita apa. Puji Allah Ta'ala dulu. Surah Fatihah. Surah yang sangat hebat. Dia ada banyak nama Fatihah ni. Jadi sebab apa panggil Fatihah? Fatih bahasa Arab Melayu makna yang membuka. Buka apa? Pembukaan Quran. Faham tu? Patut dia panggil Fatihah. Dia juga dipanggil surah Alham, makna puji. Sebab apa? Pasal mula dengan Alhamdulillah. Dia juga dipanggil sebagai surah Ummul Kitab. Ibu kitab. Sebab apa? Pasal dia lah ibunya. Dia juga dipanggil sebagai nama Sab'ul Masani. Kita baca juga ayat surah Sab'ul Masani sekali. 3 minggu kita boleh baca. Surah 60 pula Sab'ul Masani tak je dengar gini. Faham? Sab'ul Masani Fatihah. Tapi kita tak kenal nama dia. Dia orang banyak, orang hebat dia banyak nama. Faham? Sama ada hebat tu kok baik atau kok jahat, dia banyak nama. Hebat kok jahat pun banyak nama. Macam ketua-ketua gangster. Kalau kita pergi kompor duduk Cape Town, orang panggil dia Golden Eagle. Hebat nama. Helang emas. Faham tak? Kita pergi di Johor pula, orang panggil Black Snake, ular hitam. Orang tula. Jahat. Gangster. Takkan nama gangster. Kita balik kampung barulah orang kenal nama dia umpamanya. Dan sebagainya. Buat contoh lah. Mu suka selalu. Maka hak baik gitu kok. Fatihah banyak nama. Rasulullah banyak nama. Orang hebat tu banyak nama. Sab'ul Masani maknanya 7 yang diulang-ulang. 7 ayat ni kau ulang mau dalam sembahyang 17 kali sehari. 17 rakaat 17 kali Fatihah. 17 rakaat dah semua kali dah. 17 rakaat 17 kali Fatihah. Orang nak berubat baca Fatihah. Orang tahlil Fatihah. Kalau tak tahlil Baqarah tidur kita tak akan dah. Tok Syekh tahlil pun duduk. Nampak? Illa hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajma'in lillahi lahumul Baqarah. Tengok dah kata Fatihah dah. Faham? Al-Baqarah. Al-Baqarah 2 jam bawa baca. Hanya tidur habis orang. Buat sekali gitu Tok Imam. Buat malam namak. Faham? Menang malam lain hari paung, dah hari madanya tepung gomok, Fatihah.
Malam kecil minyak Al-Baqarah. Buat gitu tadi. Mengamuk aja. Nah, awak-awak dah 2 jam baru dia akan. Pas hospital tak iman je pakak sepak apa tu. Nah, dia pakak tumbuk. Dia kira buat ni nak akan dia. Jadi dia juga Al-Fatihah. Orang buat majlis apa? Al-Fatihah. Orang mati Al-Fatihah. Maya-maya Al-Fatihah. Nak sab'ul masani. Majlis-majlis besar pun Al-Fatihah lah. Dia juga dinama sebagai Ruqyah, surah Jampi. Sebab dia boleh buat japi. Ada orang masuk setan, baca Fatihah, tiup dalam air, ciru atas kepala. Faham? Minum air tu. Boleh juga. Sengat di benda-benda. Tiup di air, surah Al-Fatihah. Boleh juga. Nak nerang hati boleh juga. Tulis di makuk. Ambil dakwah, tulis di makuk, cuah air panas, Fatihah tu larut dalam air, minum ke budak. Memang jadi terang hati. Ikhtiar dah. Allah segala-galanya. Jaya atau tak jaya, itu atas keizinan Allah Ta'ala. Kalau Tuhan izin, orang nyadaknya doa makbul. Kalau Tuhan tak izin, Nabi doa pun tak makbul juga. Nampak lagi? Dia gitu. Tulis surah Fatihah tu, tulis di pinggang. Lepas tu buah air panas. Faham tak? Bila buah air panas, kena didakwa tadi, dia cair. Jangan pakai dakwa magic, bahan ibu sirat tau. Bila larut Fatihah tu, sejuk sikit air, jangan bahan mana-mana tu dalam mulut anak, rabak tekau. Bila dah sejuk dah suara anak, minumkan anak bola gelas. Ni orang bagi dengan hati, tulis ayat Quran. Silap tulis jeng, gelak hati. Ni gila kira mau dacing di pinggang. Ni buah air gitu, minum jeng terus budak. 16i boleh rasa. Bubur surga tu. Apa dia panggil surga, Haji Mang? Hari ke-10. Dapat apa 10 dengan surga jauh tu, tak ada kena-mengena. 10 dengan surga kena tak? Yang tu bik surga apa? Siapa tahu? Kalau boleh jawab, kita buat jawatan stegi depan ni. Kalau jadi MB ya. Nyanyi korang. Tak. Jambatan ni patut zaman Wang Mukhtar itu. 20 tahun lepas buat dah. 20 tahun lepas dah ni, ada kilang, ada apa sini. Kena buat dah ni. 2 lain sini. Nampak? Dah bijak memerintah. Orang ni bodoh orang panggil. Kata bodoh nak marah kat orang. 150 juta boleh buat canggih. Sini suti, mana suti. Mana gitu kok 3 lain. 3 lain, sini 2 kok. 3 kok aku bira tu. Mana 3 orang kerja sampai getak mata manis se. Jeng, macam puluh apa jadi. Bola cawah kali. Dak sungguh, boleh tak ya? Berjam-jam. 20 tahun lepas kerajaan boleh buat dah. 150 juta suti kalau learning. Canggih punya. Siap dengan ada tandas tepi dengan patok jorang. Okey. Tak sungguh. Dah kalau dah anda mengata, biar orang lain yang mengata. Tak pandai tu. Kalau pandai, apa dia gila buat? Benda hak mustahak untuk ayat. Sebab 150 juta getok bukit kurang, 150 juta getok mana? 300 juta. 300 juta perbelanjaan untuk main kapal layar esok. Faham ke? Dah kapal layar main, mu boleh benda. Nampak? Sebab tu kena buang dah kerajaan yang ada ni menjadi satu kewajipan kerana telah menyusahkan rakyat dengan begitu hebat sekali. Nak tahu buang dah. Dah ni 6 kali main kapal layar. 6 kali 3 berapa? 1.8 bilion. Bukan kata 150 juta. Jambatan 3 tekak boleh buat sini. Ada surat tengah, bawah meja beliau. Dah apa jalan pecah? Tahu jalan pecah? Ada lalu berozah? Ada.
Kena hujang pecah dak jalan. Bermakna ini satu penipuan. Jalan ni dia tahan hujang. Negara lain jalan pecah sebab banjir besar. Macam di Texas, banjir besar, kena puting beliung. Di Bangladesh, tanah utuh, baru jalan rosak. Ni kena hujang kan gini. Cuma tak berhenti, tak sikit. Cabut habis jalan. Kata abang, marang, jangan terus. Marang boleh tanam ubi tengah. Jalan baru tak sampai setahun. Bermakna pendustaan, pembohongan, penyelewengan. Maka kita nak tunggu benda lagi. Nak tunggu orang sembang muka kita dulu lah, baku sapah baru kita nak sedar. Tak, tak ada arah. Kita kena sebut benda ni. Nah, biaya marah kita satu kewajipan. Nah, kena sebut. Mak Said boleh sakit. Nak beki piti tak ada. Piti yang ada sekarang, kalau ada pun kena selesaikan projek-projek di zaman derih dulu. Banyak mana tak siap lagi. Faham? Projek yang tak ada manfaat. Buat masjid cotek-cotek ni masjid Baitul Maqdis, masjid Palestin, masjid Iraq, masjid Mesir tu, losong. Ada kita tengok. Tiket 10 riyal. Berapa ratus juta tu. Boleh bangun ke Mamang ni. Allah hebat Mamang. Jalan macam kapek kalau tak buat anu. TTC, Taman Tamadun Islam. Dengan sejik kristal. Nah, masjid kristal mayasa 3 orang. Ramai jin pada orang. Nah, ni satu pembaziran. Maka membazir adalah saudara syaitan. Kerajaan yang membazir adalah kerajaan syaitan. Betul tak? Maka ambil syaitan ni sebagai musuh ke sebagai kawan? Kalau sebagai musuh ada apa lah. Pakar tak pakar dah. Nah, ngaji juga. Nah, kemungkaran kena cegah juga. Nah, time beramal juga baru ju. Jadi tak rakat dah segala pembaziran berbilion-bilion, beratus bilion, kita akan bankrupt satu masa nanti. Nah, dan kita tak mendapat manfaat apa jua pun, melainkan jalan rosak, apa benda rakyat minta dak buat, duk main saja. Nah, 2 orang tahun lepas orang putih pelancong mari tengok Mongsungkat. 2 orang saja pelancong mari. Kalau 2 juta pelancong mari, mana Sabah buat? 2 orang mari. Yang lain peserta yang dijemput. Tiap-tiap kelab dibayar pula berjuta-juta ringgit satu kelab. Makan tanggung, tempat dia tidur satu malam 800 ringgit tidur. Kita bayar ke dia, suruh mari sini. Nah, kapal layar dia pula bubuh dalam air, maknanya Allah kena bayar pula. Khabar pula dalam TV, hebat, sungguh hebat, perlombaan yang paling berprestij di dunia. Satu lagi penipuan atas darat kering. Nampak? Sebab dia bukan perlombaan, dia hanyalah manas badan. Tidak ada dalam sejarah dunia di planet mana pun berlomba kapal layar di dalam sungai. Tempat orang tohuk perut ayam. Ada berlaku. Klik internet tengok perlombaan kapal layar di luar. Dalam YouTube ada. Ni sengit pagi ni layar nak sentuh laut ni. No, di luar laut Mediterranean, laut Pasifik. Nampak? Dekat Brazil, kat luar laut tu. Ni dalam pasar. Dengan perut ayam, kepala ayam, bulu ayam penuh lah sungai. Nah, musim lah tu layar tak gerak, angin tak ada. Bawah pun hinjing lebang atas darat kering. Perlombaan paling bodoh di dalam dunia. Tunggu, pasal apa? Pasal pitih kita wajib bersuara. Nah, alangkah kalau baik kalau duit tu buat jematan, buat berobat anak-anak kita sakit, yang mana sakit jantung, sakit tu, sakit ni, yang tak ada kaki bersu semua. Tu bawa panggil kerajaan bijak, kerajaan berjiwa rakyat. Nah, ni berjiwa Firaun. Panas kayak mana ni? Jeng dek.